Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merumpuk lom dengan kamu Zarin TV. Malamnya kamu ingin sampaikan sesuai dengan takalan dan terbaca bak media umumnya masalah kelangkaan gas LPG yang legilo yang na di Aceh saatnya. Orangnya masyarakat bakso yang kena pegah orangnya. Bakso yang harus mengadu orangnya masalah gas LPG orangnya. Tak nak beliau orangnya hana barang. Oleh orangnya bak pangkalan rutin di Tamonggah. Tetapi hotel kena beliau oleh urang tetap bak urang enceran yang kena beliau. So yang harus disalahkan orangnya. Bahkan orangnya urang nak di pangkalannya ke beliau ke urang yang mengka enceran lo. Sehingga hotel ke beliau oleh masyarakat orangnya dengan harga yang sangat mahal. Yang dah sikan subsidi orangnya. Yang dipegah jatah gahnya orangnya ke urang kasihan. Cukup sengsara masyarakat orangnya dengan gara-gara gas LPG nya. Ha orangnya urang-urang yang bertanggungjawab orangnya. Ada masalahnya. Baik orang dari urang DPR ke, DPRA, maupun pihak pemerintah kabupaten orangnya. Dia tolong pak. Dia tolong bantu rakyat orangnya. Baik dia berusaha rakyat orangnya. Karena orang je urang-urang si yang iwal dah dapur rakyat orang je ni magu ngangga. Nubi bantuan orang je pun gegah hampir kompornya. Menan si yang dari pangkalan-pangkalan. Pakai berani orangnya ke pulau orangnya ke urang Mekah enceran. Sedangkan yang jatah masyarakat orangnya. Semoga hana permainan dalam halnya. Dan melakir bekna urang yang bentengi pangkalan orangnya. Yang jit kedeking kawak pangkalan orangnya. Belin bersentara rakyat orangnya. Yang kamu lakir bak urang-urang ni. Yang bertanggungjawab. Dia tolong turun lapangan. Dia tolong selesaikan masalahnya. Baik orangnya masyarakat orang kena beliau gah orangnya hanapat beliau. Ada surah de kedina api dengan harga yang mahal orangnya. Putar si yang tabuh subsidi orangnya. Tiba menurut pendapat orang malu. Pada mana pendapat? Sabar lagi ada beras saya je. Urang yang bertanggungjawab orangnya ji bertolong-tolong kena kat kadang. Kenapa kena pegang? Urang yang tak antrian mandu urang no. Urang tu ina. Tapi ke masyarakat biasa orangnya. Tetapi urang tu ina. Urang yang enjaran. Olehnya lam yang sakit. Bela tak nak pegang dan nak beliau dengan harga yang murah, harga yang biasa lagi nak bak pangkalan. Harga dia punya mentang. Urangnya payah tak demu. Gimana nak pegang lah orangnya? So yang tanya orangnya tentangnya. Urangnya orang yang berhak betul no. Enggak tinjau balik no. Enggak keadaan enggak selesai masalahnya. Mungkin dari tu enak mentang. Doa kiri mentang wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.